Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita ada satu Pro 2 freezer. Pro 2 ni dah tukar semua part baru. Lepas tu dia datang bagi tahu kami tak sejuk. So di sini kami agak pening kepala lah nak cari apa masalah dia. Okey, so di sini saya dapat detect abnormal. Apa yang tak normal dekat kereta ni, dia punya high pressure. High pressure dia lebih 200. Tapi sistem dia semua dah baru, dia dah flushing dah. So akhirnya saya jumpa apa punca dia. Nak tahu tak? Biasanya kalau pusat sistem ni dah baru tapi high pressure masih lagi tinggi, tolonglah check benda ni. Nampak? Dryer filter ni. Dia condenser baru, nampak tak? Condenser ni dia datang sekali dengan dryer filter kat dalam yang baru. Tapi nampak apa jadi kat dryer filter dia yang baru, tak sampai sebulan tu. Inilah keadaan dia. So, lepas saya cabut benda ni, saya tukar dryer filter yang baru. Jom kita tengok berapa pressure saya dapat. Okay, so nampak tak? High pressure saya dapat lebih kurang 170. Okay, high pressure. Yang sebelum ni lebih 200. Sebelum ni lebih 200. Sekarang saya dapat 170. Dia punya low pressure, dia dah on dah. Okay, low pressure lebih kurang 30. Maksudnya kat sini, dia punya pressure dia memang cun. So, lepas saya tukar dryer filter yang baru, saya passing balik. Jom tengok keadaan kereta. Ini baru namanya sejuk. Sejuk. So, kalau sesiapa ada masalah aircon, boleh bawa kereta datang jumpa kami di Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Saya check dulu untuk anda. So, dapat tip hari ini.